Jom belajar cara masukkan logo dalam sistem di Canva. Lepas ni korang tak payah pening fikir dah. Jangan lupa repost dan subscribe ya. Okey, jom belajar. Masukkan logo atau gambar ke dalam sistem Canva dengan mudah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak ajar cara untuk masukkan logo dalam sistem yang kita dah belajar sebelum ni lah. Siapa yang ada tengok video aku sebelum ni, untuk sistem tempahan bilik ni, aku tak masukkan logo lagi kan. Jadi cara untuk masukkan logo nanti kita belajar hari ni. Okey, yang pertama kau kena faham, dalam sistem Canva ni dia berasaskan kod. Ni kod dia. Ni kod. Jadi bila berasaskan kod ni, kita tak boleh nak masukkan gambar tu, tak boleh. Dia kena ada satu tempat kita masukkan gambar secara link. Kita hostkan gambar tu, baru kita hantar link ke sini, barulah kita boleh hantar gambar tu supaya dia buat logo kat sini. Okey, faham? Okey, untuk masukkan gambar ni aku biasa guna ni web host image. Kejap tekan host image. Host image. Aku pilih yang ni, free image host. Yang ni, free image host ni. Tekan atas ni. Okey, kita upload kita punya gambar lah. Gambar mana yang kita nak masukkan jadi logo tu. Sekejap ya, contohlah. Okey, ni logo KB aku. Okey, kita masukkan gambar, kita upload. Okey, bila dah keluar paparan macam ni, besarkan sikit. Okey, dekat viewer link ni, aku biasa ambil yang ni, HTML full link. Tekan copy dan balik kepada sistem kita tadi. Kita paste kat sini. Lepas tu kita tulislah sikit, sila masukkan logo menggunakan link di atas. Okey, kita tekan hantar. Kita tengok logo sini berubah atau tak. Okey, ni logo. Dia jadi tak penuh. Dia bentuk bulat. Okey, sebab aku tulis logo tadi, cuba kita tukar. Tukar logo tadi kepada gambar. Kita try. Tengok apa jadi. Dalam bentuk bulat juga. Saya tak mahu logo berbentuk bulat. Okey. Sekarang dia dah jadi logo yang seperti saya masukkan tadi lah. Logo yang penuh lah. Boleh nampak lah. So logo ada kat sini lah, secara automatik. Kita hanya perlu masukkan link sahaja dekat sini dan suruh dia masukkan logo. Okey, ingat free image host. Okey, itu saja perkongsian aku hari ni. Assalamualaikum.